Sabar orang Kedah. Terus nak. Nasib baik you tunggu. Kalau tidak, sesat nanti. Tak apalah. I pergi Kedah, you tunggu. You datang sini, I tunggulah. Taksi, Encik. Nurkia, mana beg you? Ada di dalam. Taksi, tolong ambil beg dalam ya. Baik. Bilik yang I nak tinggal tu di mana? Dalam tahun juga. Sewanya 30. Tak apalah Nurkia. I dah cakapkan kat bos. Bos kata you boleh start malam ini juga. Bandar Kuala Lumpur ni besar ya. Hai, ini kan ibu kota Malaysia, tentulah besar. Encik berdua ni datang dari mana? Saya ni dari sini. Kawan saya datang dari Kedah. Kedah? Amboi, jauhnya. Saya dengar tadi Encik kesini nak cari kerja. Kerja apa, Encik? Kerjanya kurang baik sikit lah, Encik. Kerja kurang baik tu kerja apa, Encik? Cik Nurkia ni jadi guru. Guru sekolah. Guru sekolah? Guru sekolah tu bagus, Encik. Saya dulu pernah juga cita-cita nak jadi guru sekolah. Tapi sudah terbantut. Terbantut? Macam mana boleh terbantut? Macam mana saya tak terbantut? Baru saja saya belajar 4 huruf. A, B, C, D, guru pun mati. Encik berdua ni dah kahwin ke belum? Ha? Melarat pula si tua ni. Kami ni belum kahwin lah. Kenapa? Bukan. Saya tu nak bagi ingat, hidup di kota tak sama dengan hidup di kampung. Tak apalah, kami berdua dah dewasa. Taulah kami jaga diri kami nanti. Tapi, jikalau sekiranya Encik berdua mau pertolongan, carilah saya di taxi stand. Di sini semua orang segan sama saya. Segan yang macam mana? Baru-baru ini kita adakan peraduan. Semua orang kalah dengan saya. Sebab itu orang segan dengan saya. Peraduan apa, Encik? Peraduan makan. Mak Mina? Oh, Mak Mina. Encik nak tinggal ini rumah? Ya, kenapa? Ya, ini rumah memang bagus. Mana dia yang nak sewa bilik tu? Itu dia dah sampai. Siapa nama Encik? Nurkia. Oh, Cik Nurkia. Jemputlah naik. Silakan naik. Kalau Cik Nurkia duduk di sini, tak payah bimbang. Sebab orang di sini semua baik belaka. Yang tu bilik Rani Lawyer. Yang ni bilik Rani Lawyer juga. Yang sana bilik Rani Pimpam Pekpot. Pimpam Pekpot tu kerja apa, Mak Mina? Itulah yang jual barang beli barang tu. Oh, import and export kot. Dia lah tu, Pimpam Pekpot. Bilik sekolah tu, bilik sekolah ni. Bilik tu bilik cikgu sekolah. Silakan masuk. Masuk. Silakan. Silakan. Inilah biliknya Cik Nurkia. Elok tak? Boleh tahan, Mak Minah? Beg ini taruh mana, Encik? Taruhlah di sana. Berapakah sewanya, Encik? Tak banyak, Encik. RM3.50 saja. Nah, ambillah RM4. Terima kasih, Encik. Kalau Encik berdua perlu apa-apa pertolongan, inilah adresnya. JP? JP. Justice of Peace? Bukan, Jawa Peranakan, Encik. Selamat tinggal, Encik. Encik, selamat tinggal. Makcik Pepak Pepot. Pandai juga bergurau daripada situ ya. Elok juga. Mak Mina ni dah lama janda. Mak Mina, bilik mandinya di mana? Oh ya, mari Mak Mina tunjukkan.
Ini bilik mandi. Ini bilik tandas. Kalau nak cuci baju, cuci di sini. Ini dapurnya. Bagaimana? Suka tak? Suka, Mak Mina? Kalau dah suka, Mak Minah tu... Mak Minah tu nak minta lah duit aduan dulu. Aduan? Nak adu kat siapa tu, Mak Mina? Bukan, itu cakap orang putih. Alah, apa cakap orang Melayu ni? Alah, duit penduluan apa tu? Oh, advance. Ha, ke depan tu lah. Ini dia, Mak Mina. Terima kasih, nak. Mak Mina ada maksud? Matun? Ya. Rasa Mak Minah ada agak nanti Mak Minah cari. Mak Minah ni selalu lupa lah. Ni dia. Minah ni lata juga. Terima kasih, ya. Terus, nak, mari kita ubahkan barang-barang dulu. Marilah. Angkat ni dulu. Kasih pula. Mari. Kasih nanti aku pergi. Mari. Beratnya. Ya, tak ada sana. Mana? Itu. Dari mana saja datang suara ni pula? Apa lawan sebelah ni ngek-ngok. Bijak orang tidur tak boleh. Bodoh. Tak ada baca punya orang. Orang sebelah! Apa sahaja yang diketuk pagi-pagi buta tu, ha? Tak ingat kau orang sebelah sini nak tidur kah, nak apa kah? Aja kedebang. Kau nak kerja tak boleh pelan-pelan sikit kah? Oh, yang sebelah. Kalau dahaya pun kau tak boleh cakap baik sikit ke? Yang kau terjerit macam first tu buat apa? Aku pergi sebab kau tu tak ada otak. Tolol, bahlul. Kadiwal, maliwal. Oh, yang sebelah kau jangan wal-wal-walkan aku tahu. Bilik ini bilik aku punya. Aku bayar sewa. Aku boleh buat apa yang aku suka, tahu? Oh, kau bayar sewa ya? Abang kau fikir aku tinggal bilik ni free kah? Aku juga bayar sewa. Kalau dah sama-sama bayar sewa, diam sajalah. Kalau aku yang salah, kau maafkan aku. Tak boleh ke? Ai, maaf begitu punya kasar. Maaf, Nan. Ya, kau si salvation. Maaf. Behon sa. Ya, maaf. Maaf.
hadirin sekalian, pada malam ini Kopang Kabana mengadakan extension hingga pukul 4 pagi. Gelap. Pukul 4:30 pagi. Besok nak pergi kerja lagi. Celaka. Ini mesti orang sebelah punya kerja ni. Kalau dia tak pukul paku, mesti tendang dinding. Nampak aku dia jatuh. Laka punya orang sebelah. Dia main lempar barang pula ya. Oh, orang sebelah. Kurang ajar kau ya. Awak tahu kau jatuh gambar aku, ha? Siapa bang sama kau? Kalau kau tak jatuh, kau ada ke bawah? Pasal tak ada di atas lah. Ada? Kau Perli ya? Oi, orang sebelah, awak jam. Sedap tak? Oi, apa bising di tengah-tengah malam ni, ha? Tak ada otak ke? Orang nak tidur lah. Ada saja dia orang tidur dah senang. Tinggal gunung, Celaka. Oh, ikan belaga ada berlawan ya? Tidur. Macam Olimpik. Tengah malam buang barang ni bilik orang. Nasib baik kena hidung aku. Kalau kena hidung, bila aku apa hal? Full? Double full? Kenapa kemudian semua diam? Keluarlah sekarang. Kau ketuk kat hidung aku. Kalau kau buang bini aku dah tak andak lagi dengan aku. Ini semua tak boleh diam ni. Dulu tak pernah jadi macam ni. Sekarang jadi banyak cerita. Orang marah nanti. Biar dia orang marah. Siapa yang marah dengan aku? Kalau kita tak bising begini, ada kepala kita dia orang joget. Mana boleh jadi? Sudahlah. Sikit punya pasal tengah malam ni apa buat nak bising-bising? Oh, sikit awak kata ya. Dia orang buang barang ni kalau kena pelahan begini kita apa. Ini kuat begini mana boleh tahan? Apa boleh jadi ke begini? Awak ketuk kepala saya ya? Bukan ketua, itu tunjuk action tu. Tunjuk action sampai bergoyang kepala saya begini? Kepala saya goyang-goyang kan? Nenek saya tak pernah goyang kepala saya tau. Oh, nenek awak tak pernah goyang kepala awak ya? Kepala saya yang awak ketuk ni? Ha? Awak ingat kepala saya ni tak bayar? Jangan, biar. Ini dah sudah melepaskan. Apalah kamu berdua ni? Macam budak-budak lah. Hari dah nak subuh ni. Adakan patut awak fikir, ha? Saya meleraikan dia bergaduh, dia ketuk kepala saya. Kalau pelan-pelan begini tak mengapa. Dia ketuk kuat-kuat begini. Begini bila kuat? Saya menunjukkan action dia mukul saya saja tadi. Ini sudah melampau ni betul. Awak tonjol muka saya ya? Ya? Awak tonjol muka saya ya? Oh, sungguh ni. Awak ingat kepala saya ni? Awak ingat kepala saya ni tak bayar fitrah ya? Lepaskan. Ha? Awak jangan beri saya darah tau. Awak pukul tonjol kepala saya. Begini. Lepaskan. Awak jangan. Awak jangan kata saya darah. Apa awak?